Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Aktiviti Kudin and Family. Tapi hari ni kita nak pergi mancing Aktiviti Kudin dekat jeti Tanjung Api, Kuantan, Pahang. Jarak dia dekat sahaja dengan tempat rumah saya. Jadi inilah tempat dia. Kita nak naik bot tekong air bot hijau dekat Tanjung Api, Kuantan. Boleh cari nombor air tu ada, Google sahaja tekong air. Ni kita luncur ke tempat kita nak main bottom main bottom, cari kerapu dan sebagainya. Ni adalah laluan untuk pergi keluar ke laut melalui Kuala Kuantan Kuala Tanjung Api, Kuantan. Kali ni kenapa saya ambil video, bukan sebab kita nak tunjuk apa hasil, nak tunjuk kita mancing ke apa semua, cuma sekadar untuk buat kenangan untuk saya dan kawan-kawan untuk trip kali ini, 5 bulan 5 25 Tanjung Api. Sebab kita dapat ikan waktu kita mancing ni, kita memang susah nak pakai handset. Jadi bila dah mancing tu, terus letak handset dalam bot, lepas tu kita mancing. Time free macam ni, nak beralih, nak bergerak, nak pergi spot lain, baru kita akan guna tengok handset sekejap macam tu. Ni tengah kita orang dah nak balik dalam pukul 5.30 macam tu. Dah sampai balik dekat jeti. Ni dah hasil sedikit daripada kita orang. Kita akan tunjuk dalam YouTube saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.